قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang sangat jaga kira dan cerdik yang sempurna, mereka itu tidak pandang sekali-kali segala hal dunia. Hanya ghaiblah ia dunia pada hati-hati mereka itu dengan semata-mata pandang terus kepada kesenangan akhirat, yang ialah akhirat kampung tempat yang sejati daripada bagai-bagai nikmat yang lebih daripada makan pakai, dan tempat kedudukan yang elok-elok, dan isteri-isteri yang cantik-cantik, dan lain-lain lagi. Dan mereka itu sedar kata kelebihan dunia ini kalau-kalau didapatkan dia kelebihan sekalipun, tidaklah dibawa ke mana, tidaklah dibawa ke sana, melainkan 3 lapis kain kapan umpamanya jua. Dan mereka itu pandangkan harta-harta dunia ini, bila dipisahkan dia harta, maka membawalah kepada rugi masa hendak membaikkan bekal akhirat. Maka mereka itu pun berhadaplah kepada semata-mata berikhtiar kelebihan akhirat. Itulah dengan tidak hirau mereka itu kepada makan tak makan, minum tak minum, dan tapung menapung, dan robek rumah-rumah, dan perih payah serba-serbi pun biarlah, kerana mereka itu tak pandang lebih mereka-mereka yang tinggi dan megah dan lebih di tengah-tengah jalan atau di atas wakaf jua. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, orang-orang yang sangat jaga kira. Hak jaga kira ni maknanya hak nak buat satu-satu benda dia ambil kira, dia hitung. Orang jaga kira bukan berasa nak buat kat gomor, tu tak jaga kira tu. Lambat ni tak borang, cok selalu. Jaga kira, ni kalau aku ambil ni kena soal pula dak akhirat ni. Tu orang jaga kira tu. Ni kalau aku beli benda ni, boleh bayar tak kat gigi. Ada jaga kira kau. Dan cerdik yang sempurna mereka itu. Cerdik ni tak nanti aling, tak ada ilmu pun dah kalau cerdik. Aling dia bukan cerdik. Aling ni allazi muttasifu bil ilmi, orang yang bersifat dengan ada pengetahuan, tu aling. Kalau tak ada cerdik, alim bodoh. Cerdik, cerdik dua bahasa. Cerdik ala ke molek, cerdik ala ke uduh. Nah, cerdik ala ke nipu orang. Cerdik tak? Nampak? Ada tak cerdik itu? Tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah saya tak akan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Nak ngudi pula tak nampak sepatah harang sekau. Muka pun tak nitah lagi. Tu cerdik jahat tu. Ambil 20 riyal, berebut hanya 20 riyal, dia barang 2 juta. Tu cerdik jahat. Tak mau nak cerdik baik. Cerdik yang sempurna mereka itu, cerdik sempurna, cerdik molek, tidak pandang sekali-kali segala hal dunia. Bukan tak milik, tak pandang. Jangan salah faham. Duduk dalam dunia dia kena milik dunia ni, tapi tak pandang, tak ubah perut. Dia gitu. Bukan kata tak pandang dunia, duduk dalam bawah getok ramai-ramai, dak buat rumah. Berapa dak buat rumah? Dunia.
Tu bukan tasawuf, tu bengong. Mana dah oboh perlu. Tak ada Dia kata tak lewat rumah Dr. Tasawuf. Datuk Penali ada rumah besar rumah bapak wali tu tapi tak buh perut, tak lekat perut harta. Tu tasawuf. Tasawuf bukan jalan nunduk jalan nunduk tu takik cekok. Tasawuf lain. Segala harta benda ada atas muka bumi ni tak boleh bawa mati belaka. Aku ada banyak tambung-tambung tapi tak boleh tolong aku lepas pada aku mati. Yang boleh tolong amal ibadat, amal soleh. Ingat tu. Segala hal dunia hanya gaiblah ia dunia pada hati-hati mereka itu. Pada hati, pada zahir ada rumah, ada kereta, ada lori, ada bas, hati ada. Dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala yastahzanun. Wala khaufun 'alaihim wala yastahzanun. Maka sabit bagi orang-orang yang beramal soleh, ikhlas lillahi rabbil alamin, harta yang sangat bernilai di sisi Tuhan dia. Tu harta dia. Dia ni ada dah ni, tambung-tambung. Ni sementara. Kerana hari akhirat Tuhan beri kepada orang yang beramal soleh. Orang yang tidak takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah. La khaufun alaihim, tiada lagi takut bagi mereka itu, tak ada. Wala hum yahzanun, dan mereka itu sekali-kali tidak lagi akan berduka cita. Jadi gaib harta benda dunia pada hati. Anak ada, tak ada dalam hati dia. Ada gitu lagi mari, tak lekat seperti mana lekatnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati. Bini ada, dunia ada. Tak lekat di hati. Zahir tak apa. Lah gilah. Nak nega kapal, lah lagi, tak ada masalah. Nak jual helikopter, kau pandai muah. Nak jual sekedak nesang, kau pandai. Asal perniagaan halal sudah. Orang mukmin yang kaya lebih dikasihi daripada mukmin yang miskin. Pasal apa? Bila kaya boleh beri manfaat pada orang miskin. Gitu. Kaya miskin tak ada kena-mena dengan surga neraka, tak ada. Hati jangan duduk harta kita. Walau tiga gebor pun ada, gerang tanah tak lekat perut. Pegang tangan gerang tanah tengok sama. Tapi ni aku mati boleh kau orang tak? Kan boleh bawa dalam kubur. Tu. Orang dulu-dulu. Jangan buh perut. Ni bila lekat hati tu dengan segala kemewahan, maka berasa tak mati. Maka berasa tak melek kau orang. Aku peduli apa kau orang? Aku kaya. Aku ada kuasa. Aku pakak tinggi. Tu kacau wala tu. Dengan semata-mata pandang terus kepada kesenangan akhirat. Wawasan yang paling canggih, wawasan akhirat. Pandang ke depan lah. Wawasan ni pandang ke depan. Vision dia panggil, misi, rancangan masa depan, wawasan lah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajar kita, hendaklah kita mengingati sama-sama wawasan akhirat. Iaitu kita rancang kehidupan kita di akhirat lagi. Kita kena rancang sudah. Kita nak senang ke nak susah, itu rancang. Jauh benar merancang pada dalam akhirat. Tidak jadi bodoh, adalah rancang. Aku kau anda akhirat kaki anda, neraka surga pun aku duli apa? Learning mustahak. Bodoh. Kita kena rancang. Kena rancang. Bila rancang nak masuk surga belaka. Bila nak masuk surga, hisap. Tak padang dengan amal.
Dan guna dak padang dengan amal. Biarlah dak padang dengan amalan kena masuk syurga juga. Aku minta juga dengan ya Allah, aku nak juga surga kerana aku dak layak. Dengan rahmat-Mu. Begitu, itu wawasan. Ni wawasan 2057. Nampak? Copeh dia. Cakap besar pula tu. Nampak? Bila genapnya tahun 2057, Malaysia akan menjadi negara maju. Nawar. Mana boleh kata gitu? Insya-Allah Ta'ala. Kata gitu. Kalau tak kata insya-Allah tu tak boleh. Tuhan tak marah kita rancang berwawasan. Tapi katalah insya-Allah Ta'ala. Jikalau diizinkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita jadi negara maju. Tapi generasi Islam sekular ni, dia tak boleh dengar insya-Allah. Dia marah. Nampak? Ada kait dengan ketuhanan, dah boleh dengar telinga dia. Padahal bukan jadi guanya kata insya-Allah. Jadi molek, jadi tauhid, jadi sahih akidah, betul kepercayaan, pegangannya jazam. Tiada yang dapat melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah. Kita akan jadi negara maju insya-Allah tahun 2057. Oh betul. Betul. 2020 tak ada dah. Nampak? Dengan hak tukang buat wawasan pun dia nak tanang dia. Duk bulan masuk hospital lah ke dah. Tak ada dah 2020. Tak ada dah. Kat kira ombak ulat di buku-buku tak ada 2057. 2057. Maknanya berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 2057. Sekarang 2007. 50 tahun lagi. 50 tahun lagi. Siapa sini hak dah hidup akak tangan? Nak tengok muka. Tak? Kalau ada pun ngakau. Erik dada. Negara maju masa tu. Nak ke negara maju. Bukan salah. Tetapi kita yang paling utama agama dulu. Biar comel dulu. Wawasan kita nak menjadikan rakyat Malaysia rakyat yang bertakwa kepada Allah. Apa comel? Ni menjelang 2057 kita akan menjadi juara bola sepak Asia. Aduh. Telang pi kuda ke apa? Lawan Burma pun 8-0. Hak kaki ayam. Ni juara Asia. Mana Jepun perik mana Korea jadi ayam 2057. Cakap apa wadah itu? Kata wadah kau. Cakap tidak berlandaskan akidah. Cakap tak berlapik. Tak ada sandaran. Tak ada tempat pergantungan. Cakap tu tak boleh pakai. Minggu lepas bila siap terowong smart. Masing-masing cakap. Dia buat terowong pasal KL ni kena banjir sama kan. Nak sekat lutut, belakang sekat lutut air. Dalam bandar tu boleh sekat lutut. Air yang hebat, bandar yang begitu canggih. Air 2 kaki, 3 kaki. Maka dia buat terowong smart menelan belanja bilion ringgit. Bila siap, cakap besar lalu. Dengan siapnya terowong smart ini atau longkang bistari ini, maka Kuala Lumpur tidak lagi akan kedengaran dilanda banjir sama sekali. Ini cakap bodoh. Patut sama-sama kita berdoa kepada Allah agar menjayakan usaha kita ini. Itu baru orang cakap gitu. KL tidak akan dilanda banjir lagi. Aduh, seminggu je Tuhan beri 3 hari lepas sekat dada. Sama-sama sekat lutut.
Sekat dada dalam kedai. Faham? Mahkamah Persekutuan, bangunan Sultan Abdul Samad, sekat kok. Dak rajin sekat kok. Pasal bongkok, pasal sombong, takabur, cakap. Tuan kuit sikit ni. Malaikat nak muat sekat kok kali, cakap banyak kat ni. Ni dak kata apa. Gambar dak apa nak tunjuk, patut tunjuk banyak gambar dalam Kuala Lumpur. Kejadian yang berlaku di negara orang lain kita boleh ambil sampai ratus-ratus keping gambar tunjuk. Tiba-tiba berlaku di ibu kota negeri kita sendiri, 2 keping yang tunjuk gambar. Tu pun buat kelabu jauh-jauh gitu. Ini masalah. Baliklah ke pangkal jalan pemerintah-pemerintah yang ada. Balik ke pangkal jalan. Itu saja. Dok komang. Kalau insah ni, dok komang. Dah mati ada apa-apa. Semua setanding dengan Amerika, Perancis, Jerman dan Rusia, Malaysia pada tahun 2057. Tengok nak buat jarum niti dah boleh lagi. Made in China belaka jarum niti. Cakap so. Yang ialah kampung tempat yang sejati. Kampung akhiratlah sejati. Dan ni kampung dunia, kampung sementara. Tak ada masalah. Bukan kata tak boleh duduk dalam dunia. Kita duduk dalam dunia dah. Ambil lah dunia. Tak ada rumah, buat rumah. Tak ada kereta, beli kereta. Tak ada bini, bini tak ada anak atau beli anak. Tak ada kebun, beli kebun. Tapi ingat, yang sejati akhirat. Tak apa lah. Dia dua orang ni. Ada kereta belaka. Ni ada rumah, ni ada rumah. Ada tanah. Ada piti. Hak seorang ni diingat sekali ni bukan kekal sementara. Yang sebenar Tuhan sedia dah di akhirat. Hak ni semata-mata alat saja. Duduk di dalam dunia. Hak seorang ni pula dia berasa sudah dengan dunia ni saja. Ni gelak gambar. Yang sejati, yang sebenar akhirat. Kerana kita asal bukan asal daripada bumi. Bukan penduduk asal bumi. Kita bukan bumi putra. Kita jannatu putra. Itulah asal nenek moyang kita Nabi Adam AS daripada syurga. Kalau orang tanya kita muasal daripada mana dahulu, tak betul lagi. Hak sebenar syurga. Dia gitu. Dari mari sini ni, mari ni musafir. Musafir buat benda? Musafir mencari bekal. Perjalanan pulang. Satu hala. Kita musafir ni. Bukan kampung tempat nak duduk ni. Dah tempat nak duduk dah orang kafir. Kampung dia dah ni. Tuhan dah beri kita berkampung di sini. Pasal apa? Pasal kita orang beriman. Dah apa Tuhan dah beri? Pasal dunia dah oleh. Apa nak beri kau orang beriman? Dunia dah molek. Dah molek akhirat. Lepas tu Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang beriman dan syurga dah bagi orang kafir. Lepas tu orang kafir syurga. Macam duduk dalam syurga ni. Dunia ni pasal dia tak ada syurga. Lepas tu zina boleh, darah harak boleh, makan haram boleh, menipu apa semua, menyamuk. Tak ada hal dia. Tak semayang tak payah apa, boleh libati hakmu. Kita tak boleh macam duduk dalam penjara. Nak tidur sampai pukul 8 tak boleh, kena bangun 5.30 rebang subuh. Nak makan haram-haram tak boleh, kena makan halal. Banyak halangan kan, macam dalam J. Tengok pada dalam J, boleh nak bangun pukul 11 tak boleh, pukul 5 nak bangun dah. Kena semayang pukul 7, kena senang. Pukul 8.30 makan sarapan. Makan kena makan tak lebih. Gitu lah. Peraturan banyak. Dalam dunia, dalam penjara gitu kan. Kita nak tubik daripada penjara mana boleh. Tubik daripada penjara kerja di wadah. Nak duduk bebas tak macam orang luar, kerja di wadah. Iaitu nak meniru kehidupan orang kafir yang begitu kesenangan. Tak jadi. Nampak?
Kerana orang beriman bukanlah tempat yang sebenar di dalam dunia. Kerana dunia ni huduh sangat, dok molek sangat, cela sangat, kotor sangat, maka mana mungkin Allah nak beri kepada kekasih-kekasih dia. Orang beriman ni kekasih Allah kan? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pemimpin orang beriman. Takkan dia nak bayar dengan dunia. Kalau dunia tepat bayar dah, senang lah Nabi-Nabi. Bayar dah kan? Senang lah Nabi. Nabi Zakaria ni bunuh tu. Gaji sampai terbelah dua. Nah, kalau tepat bayar dah dunia ni senang mujahidin. Mewah duduk dalam istana belaka Tuhan beri. Bila dunia ni tepat bayar dah kan. Ni duduk dalam gua Osama Ladin. Tak? George Bush duduk dalam istana. Maknanya bukan tempat bayar lagi. Tempat bayar akhirat kat lagi. Dah? Sebab tu nak khabar kita tak senang. Tuhan beri senang alhamdulillah. Tak senang lagi. Tak ada hak. Nah, tak ada hak. Pasal bukan tempat sebenar. Bukan tempat sebenar. Orang kafir Cina topek dia ingat sebenar dah sini. Waktu hunggar situ, hunggar sini, hunggar situ, bahan tanah. Baru jumpa. Daripada bagai-bagai nikmat yang lebih daripada makan pakai. Kalau nak nikmat sebenar, akhirat. Akhirat. Tak ada patang makan. Dunia patang. Kaya lah kita. Nak makan banyak tak boleh. Boleh makan. Sekali makan seekor kubah. Laki bini. Pasal kita orang kaya kan. Yang hari ni singgang kubah seekor. Jangan siang. Kita makan 2 orang. Pasal kita kaya kan. Tak boleh. Pecah perut. Tak boleh. Dah makan banyak ni. Sepinggang. Sepinggang. 14 juta ada piti dalam bank. Makan sepinggang je. Sering je kekek. Bunyi. Tu kita nak dengar. Bukan kita nak kata sangat. Dah air dah ni minum banyak. Dah mau ketua pengarah. 12,000 gaji boleh sekali minum sekarang. Sekarang telaga tu. Tengok tu lah. Dah segelah. Sering hak nyadatnya. Gitu. Cuma orang kaya ni kelebihan dia masa nak membeli. Tuhan beri nikmat di situ. Orang miskin tak ada nikmat tu. Orang kaya, orang banyak piti, Tuhan beri nikmat bila nak beli barang. Mana nikmat dia? Bila dia nak beli, dia boleh beli. Seronok dia. Tu beg kereta baru Mybi 46,000. Dia tengok cek peti dia dalam bank 80. Bergedik bawa bini dia. Melenggang kau suka nak pergi beli. Cash bayar 46,000. Situ nikmat dia. Orang miskin ada nikmat tu. Nak beli tak boleh. Tak boleh nak beli. Tak sama Mybi. Orang nak ubur tokat baru mikir 2 kali. Nak ubur tokat. Berapa tokat kan? 6 riyal setengah. Inilah haji ambil 5 riyal setengah dah. Potong serial. 3 riyal tak boleh tokat. Faham tak? Tak boleh setarang. Tu susahnya dia. Tak apalah pakai sandal di batang pisang dulu mutuh. Faham tak? Mana bila tengok barang molek dah boleh nak beli. Bila tengok baju mahal dah boleh nak beli. Bila tengok benda-benda molek-molek yang hati teringin dah boleh nak beli. Orang kaya boleh beli. Situ nikmat Tuhan beri. Tapi bila orang kaya sudah beli, Tuhan tak beri lagi kepada dia nikmat. Kok mana tengok orang kaya kursi kalau rumah hebat-hebat 40,000 kursi. Harga kursi 40,000. Kalau Kuala Lumpur ni biasalah kursi 40,000, 38,000 kursi. Dia boleh beli suka dia. Cina mari atas rumah dengan lori. Musim kat depan peti bagar cara gila. Suka ingat. Tapi nikmat duduk Tuhan tak beri. Tak sedap.
Duduk, tak ada keseronokan. Tak percaya gecek rumah orang kaya-kaya kursi mahal. Ada tuan dia duduk atas kursi? Ada. Duduk dapur gitu lah. Nyanda di sini air. Tidur tak terlatar gitu kan. Tak duduk. Pasal kalau duduk, tak sedap. Pasal apa? Pasal mu kaya, mu boleh beli, aku tak beri kesedapan duduk. Dan siapa yang sedap duduk? Orang yang nak beli tak boleh. Baru sedap duduk. Nak ambil orang yang duduk ulu kenyang. Eret dia duduk tak kursi 40,000. Tak mau turun. Aku tak mau turun. Aku tak mau turun. Njuk gini. Suka dia. Tu baru nikmat. Tunggu. Dia pasal dia kan susah. Nak. Baru suka dia. Nah, tapi nak beli ada peti. Gitu lah. Dan tempat kedudukan yang elok-elok, makan pakar susah kira. Makan ni ikut kita nak dalam syurga. Ikut kita nak rasa nak makan dia. Nak makan nasi dagang, berbau mari nasi dagang. Ada belaka. Nampak? Semua yang kita ingin Tuhan janji dah ada. Nasi kabu, mari nasi kabu. Nampak? Benda lagi nak makan. Buah romak, tumbik, berbau jatuh. Tami sari. Tak? Ondel-ondel, ada belaka. Atas yang kita ingin. Dah tak yang masuk dah. Atas dunia kena masak, kena wak no. Nak berasa nak makan kok. Nak kena pergi kedai. Nak suruh orang rumah wak dah anda kok. Nak jadi lepeng wak kok. Tak? Orang rumah lah ni mana pandai masak-masak. Nak kuih-kuih tradisional dah reti. Bini kita mana reti buat tak? Kita balik suruh dia buat cendol tak boleh. Orang dulu-dulu reti belaka. Suruh buat cendol, jadi cendol suruh buat. Tamis sari tu, baik tamis sari suruh buat. Apa benda ni, repok jadi repok. Nah, macam-macam fashion kuih boleh. Murah ya belanja mas kahwin. 100.5 Nah, ni 8,000. 2 kara boleh. Perangkat nasi jerang air panas. 2 tu. Orang lain beli kedai bang. Nampak? Makan dalam surga tidak jatuh perut, lalu kot tekak dan lalu kot lidah untuk nikmat semata-mata. Batu dia tak ada berok dalam surga. Dia tak ada se'eh. Kalau dia terperut jadi se'eh, jadi kenyang. Bila kenyang buat makan nak galak. Macam raja-raja presiden makan, bukan je lapar. Bahasa nak galak. Makan surga gitu. Bukan kerana lapar. Tak jadi tai. Tak ada. Kita makan atas dunia jadi tenaga, jadi darah. Tak, jadi najis. Makan dalam syurga untuk lalu kot lidah saja, nikmat semata-mata. Makanlah banyak mana pun tidak sakit perut. Atas dunia sakit perut. Sedap sakit perut pula. Siapa tak malam duduk dalam jambang, sila terus dalam jambang lengah. Dah lengah duduk tinggal sila terus. Aduh. Tu bukan tempat sudah. Minuman pula beribu-ribu jenis menu minuman. Tak ada dalam kedai kita lah, kedai lebih kuat 10 menu minuman. Nah, dalam surga 70,000 jenis sekali minum. Satu jenis bermacam-macam rasa dan warna. Dan pakaian hebat dalam surga. Orang laki-laki pakai sutra, pakai sundus, istabrak pakai. Tapi bukan sutra atas dunia. Sutra dunia tak boleh, dia buat daripada ulat. Nah, sutra akhirat bukan daripada ulat. Ulat-ulat tak main dalam surga. Orang puan bini kita pakai 70 lapis kain. 70 lapis kita tengok ke belakang nampak orang labu putih. Nabi sebut dalam hadis sahih. 70 lapis kain bini kita. Tengok ke belakang di jalan nampak orang duduk dalam labu putih, orang tu gerak. Nipisnya kain. Atas dunia boleh pakai 70 lapis. 3 lapis dah. Bang, orang puan pakai pergi beli barang kedai 3 lapis kain. Orang ada warna tu.
Beranda. Tak apa sara tu pun. Nampak? Tu molek akhirat. Molek. Bukan kata dakwi beli baju molek, belilah. Tapi kita belilah molek berapa ribu riyal selap pun dah boleh banding akhirat. Tak ada bandingan. Molek baju, molek linu, kain, molek linu. Dan tempat kedudukan yang elok-elok. Molek dah kita buat rumah dunia ni habis 3 juta buat rumah. Tak boleh nak banding akhirat. Dia sebut dalam hadis-hadis yang sahih, pemegang pintu daripada delima. Megang pintu daripada permata delima. Asal dia daripada permata zamrud. Pintu ni disusun dengan mutiara, sekeping jadi pintu. Molek. Pintu dunia benda kayu gitu. Tu pun buat lari tengah malam pintu saka. Pintu tengah. Mana pintu tak tahu ni kata tak tahu. Tak ada sekeping pintu tengah. Dah tunggu bagi tak bagi buat lari pintu. Molek kedudukan. Bawah rumah kita lalu air. Air bermacam-macam jenis warna. Kok bawah latar. Daripada atas-atas nampak bermacam-macam jenis ikan. Pada main gitu pening kepala gitu. Sebab tu sabar. Sebab tu para mujahidin dia sanggup mati di medan perang. Pasal dia tengok ni lebih. Orang kalau dia tengok iklan dan dia ingin dia tengok bayaran tu tinggi, dia teringin. Sebab tu orang nak goda orang, dia buat iklan. Bila ada iklan, orang pun teringin nak beli. Nampak? Maka iklan yang paling mahal dalam kitab Quran, dalam hadis. Iklan mana? Iklan syurga. Muak gini-gini boleh syurga, wak gini-gini boleh syurga. Iklan tu. Siapa nak rebut kan? Macam iklan jualan. Tujuan dia buat iklan tu dengan papan tanda dengan kain retang ke. Tujuan nak beri jatuh tertarik pada hati orang. Bila orang tertarik, orang ingin nak pergi cari barang tu. Bila orang beli, boleh fikir dia. Sebab tu macam-macam iklan tulis. Jualan penghabisan, jualan akhir tahun, jualan awal tahun, jualan tengah tahun, jualan gulung tikar, jualan token nak bahan tanah. Macam-macam pesen. Macam-macam. Sebab pesen lepas saklar dia kok. Lepas saklar ni. Dia suruh udak-udak. Diikat katalog tu diikat, buku saklar tu diikat. Dia pelakon lah pagar kan. Berbau. Tengah kukunya berbau jatuh depan dalam besennya. Buku tengok ke bawah, robot baru pula. Kok memos. Tak. Balik kan tu lagi hijau. Bang beli bang, model baru robot ni bang. Besar tengok tu, kita boleh main tun nusuk dua orang dalam. Faham? Beli. Bodoh-bodoh diri. Bang. Itu pandai iklan tujuan dia gitu kan. Barang tak macam mana. Iklan penting. Bila tengok, maka hati mencipta. Mata tak tengok, telinga dengar. Sebab tu dia ada iklan dalam radio. Radio ada gambar, tapi ada iklan. Tak apa dah, telinga dengar. Datanglah beramai-ramai ke stadium Nasaruddin Shah malam ini. Kita tengok. Agak jaget. Nampak? Ulu kalau berang turun. Naik sterung. Naik lori minyak macam-macam beseng. Nak tengok orang nyanyi. Pasal iklan dalam radio. Jangan main. Iklan. Ada betul, ada tipu. Kita tutup pintu malah main lepas kok tikak masuk rebok dalam rumah. Bertutup pintu lah senang. Tutup pintu dengar tak? Lalu ngebeng. Lalu ngebeng pula lah kampung. Tuan-tuan dan puan-puan, perabot batu alam kembali lagi. Ada apa-apa. Kejar ketut lelaki pula tu, tambah tunang. Usung buat balik. Maka kita mesti tertarik dengan iklan bayaran surga. Lepas tu sebut mula dalam hadis. Iklan tu. Tapi iklan Allah, iklan Rasul, tak ada perdaya sedikit pun. Tu sungguh. Molek daripada hak kita suka lagi. Nak beri rumah, nak beri itu, nak beri ni, nak beri istana. Bayar sungguh. Kalau kita buat kerja.
Kalau khabar benda yang tak molek orang tak ambuh, benda sabar. Ni khabar benda molek orang tak ambuh juga. Bodoh. Khabar dengan bidadari, dengan mewah, dengan macam-macam mahligai, kehidupan yang abadi tak mati dah. Orang tak ambuh rebut juga. Bodoh. Nah. Dan isteri yang cantik-cantik. Ni power. Dalam surga isteri kita jadi isteri kita juga dalam surga. Sebab tu suami semayang, isteri kena semayang kok. Jangan suami yang semayang, isteri tak semayang. Jadi tak bersama dalam surga. Jangan isteri je semayang, suami tak semayang. Jadi seorang masuk surga, seorang masuk neraka, tambah. Orang tanya Rasulullah, kalau sama-sama taat kepada Allah, maka jadi suami isteri juga dalam surga. Bahkan dikahwinkan sekali lagi. Diarak di 7 lapis langit kita ni akan nikah pula sekali lagi dengan bini kita. Nah, sanding 7 lapis langit. Daya sanding atas dunia ni. Nah. Kalau isteri kita ni tak kahwin dengan orang lain lah. Nah, patut pesanlah ke isteri kita, "Sam nikah kalau aku mati. Musa nikah ke orang lain. Kalau mu nikah dengan orang lain, mu tak boleh sama dah dengan aku." Kata gitu. Faham? Tak pesan ke rumah gitu. Tak boleh tu. Dalam pesan ni nikah dengan orang lain. Tak? Puang. Jangan main. Dalam kita pesan. Dia buat tak dengar. Pesanlah sama-sama. Kalau kita mati, mu jangan nikah lain deh. Pasal apa? Kalau mu nikah lain, mu tak sama dengan aku lah dalam surga. Mu tengok dengan laki mu hak lain hak baru apa pula. Dia gitu. Pesan ke dia. Ingat tu, kalau abang mati tu, jangan nikah dengan orang lain siapa mati. Biar luga-luga pun jangan nikah. Tapi kalau mu mati dulu, abang gitu juga, abang nikah dah. Bang. Dah abang nikah tak apa, bini tak hilang, tetap bersama juga. Tak? Yang cantik-cantik, umur 17 tahun, sebaya belaka. Tak? Bini tu imam 17, bini tu hilang 17 belaka. Mak 17, anak 17, tok nyang 17 kok. 17 power, jangan main. Orang lelaki-lelaki 33 sebut dalam hadis. Orang puan 17 comel budak puan nak tengok tu. Awak perlu liwati tahun tu dikau 17 lah ke? Awet 17, sweet 17. Ke tak betul? Betul tak? Kita tak ngaji jauh orang putih mereka. Faham? Jangan main 17 power. Tu jadi punah ramai. Isteri yang cantik-cantik, tak ada bandingan. Comel dah di dalam dunia, tak boleh banding dengan tapak kaki isteri dalam surga. Tapak kaki je. Tumi macam cermin, boleh sikat rambut. Allah Rabbi tumi. Tengok tumi bini kita. Nampak? Tubik dalam nerung. Tumi. Faham? Pacak dia 3 ekor celah kaki. Naik atas kaki. Dia baru-baru nikah memang comel. Tengok learning muka dia. Kalau kejut tengah malam, kita tengok muka dia, ngigah tu. Comel sikit pada tu. Allah puang. Tak comel. Comel lagu mana pun tak comel yang hakiki. Kita kata tak comel dah ni, 15,000 belanja ni. Tubik Nabah Siti putih selepuk ni. Comel sekali lah dalam kampung ni, dah buluh ni. Dia make up. Cik tengok muka dia bangun tidur. Mula-mula bangun. Tengok muka dia. Macam paih muka. Bergelepek nyeng sekali. Tidur tak dalam 5 minit tu, sekolah air basi. Comel guna. Isteri akhirat, azwajum mutahharah, isteri yang dibersihkan daripada kotoran. Tak ada haid, tak ada nifas, tak ada istihadah. Tak ada air kencing, tak ada tai, tak ada segugu, tak ada putihan, tak ada belaka. Tak ada tai hidung, tak ada tai mata, tak ada tai telinga, tak ada daki. Mata bersinar-sinar, kulit seperti kulit mutiara, warna putih ke merah-merahan. Boleh belaka lagi.
Nah, seseorang. Jangan lawan Islam. Lawan Islam nak surga mana? Lawan Islam, lawan Quran, lawan hadis, lawan tu guru, lawan orang ngajar, duk ikut ke orang zalim, ikut orang jahil, tak boleh surga tu. Nah, dan lain-lain lagi. Tu kampung yang sebenar. Tilkal darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Inilah negeri syurga. Kami sediakan, kami jadikan kepada orang-orang yang tidak mahu ketinggian di muka bumi dan tidak melakukan maksiat. Kalau nak surga boleh. Dua syarat. Yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan buat maksiat. Tuhan sedia dah. Tilkal darul akhirah. Itulah negeri akhirat, negeri hakiki yang sebenar. Untuk orang yang tak boleh sombong. Sombong sesama manusia, sombong dengan hayawan, sombong dengan malaikat, sombong dengan Allah, sombong dengan Rasul. Sombong dengan Allah, tak mau ikut petunjuk Al-Quran, sombong. Sombong dengan Rasulullah, tak mau ikut sunnah. Nah, dan mereka itu sedar kata kelebihan dunia ini kalau didapatkan dia sekalipun tidaklah dibawa ke sana. Orang yang sedar, orang yang cerdik, dia ingat sama walaupun banyak harta benda dunia, tak boleh bawa ke mana-mana. Melainkan 3 lapis kain kapan umpamanya juga. Hak bawa kain kapan. Perempuan 5 lapis, lelaki 3 lapis. Tu kan. Lapis yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Lapis yang kedua hak mayat. Lapis yang ketiga hak kaum kerabat. Nampak? 3 lapis tu kain. Made in China, papling, kain putih hak warna merah. RM2.50 1 meter. 3 lapis tu Nah, tengok kan orang kapal orang mati. Datuk ke, Tan Sri ke yang berhormat ke kain putih tu. Bukan gulung dalam kapek. Tak. Kain putih yang murah. Bukan kain jaket. Kain murah, kain cotton. Lapis ke bawah pula daun pisang. Daun pisang gala, bukan cat YSL. Daun pisang gala. Dia ambil kat ecoy. Kecup. Nampak dia? Nak lapis ayah ayah geram sejekar bang. Nah, kain putih je. Itulah. Dah buku bank tak berusaha lah kain kapang, tak berusaha. Tinggal belaka patut berasa Gairo ke, Maybank ke. Nah, American Express tak apa. Boh celah kain kapang ni, selain ingat ni ayah ni. Buat cocok nak kubur ni. Tak. Boleh tahan kira dah. Tak ada La yatbal mar'a ila qabri ghairu tuqa wal amal soleh. Tidak mengikut seseorang itu masuk ke dalam lubang kubur melainkan takwa dan amal soleh. Harta tinggal. Cari macam nak mampu tinggal. Bawa tak boleh. Dah kereta ni sayang sangat ni, Mercedes ni setengah juta beli, dah boleh bawa dah boleh gali luas sikit nak bawa kereta. Tak boleh, tak baik, tak boleh. Katanya tukang gali kubur, tak ada buat kerja gitu. Tak pasal ayah sayang sangat ni kereta ni. Nah, pukul 3 pagi kejut bunyi keras-keras tu beg kita kereta. Takut cicak naik atas keming. Faham? Tak boleh, dah tak muak besar. Dah biarlah, dah ring je boleh ring. Ring 18 ni, 15,000 beli gitu. Ayah sungguh-sungguh sangat minat ni. Nah, bukan kata gonyong ke tangan, tiup ke mulut pula. Tiup nak suruh kilat. Ring tak boleh, ring tak boleh kau. Nah, tak boleh juga. Barang dunia untuk orang dunia. Ni mati dah barang akhirat. Ayah tak mudah kereta. Ayah nak Fatihah. Ayah nak istighfar. Sedekah. Patu dia makan. Nah. Untuk orang lain pula. Nah, ni 1/8, ni 1/6, ni 1/4, ni 1/2, ni 1/2/3. Ni bahan pala mayat, ni dada mayat, kok mayat, hidung mayat, katis mayat.
Nampak ramai dah duduk menunggu. Nah, ramai orang menunggu kan. Bila kita mati, 5 perkara sekarang ni duduk tunggu kita. 5 perkara sedang menunggu. Yang pertama, Israel menunggu mengambil nyawa. Duduk tunggu ni. Tunggu sampai cukup kong. Betul tak? Yang kedua, bumi tunggu nak kepik. Yang ketiga, ular dan kala dan ulat nak gigit badan kita. Yang keempat, waris tunggu nak makan saka. Yang kelima, Munkar wa Nakir tunggu nak interview temu duga. 5 perkara tu. Bini kita mati, bini kita nangis tau. Kita mati tau. Dia bukan nangis sungguh. Nangis buat lelok. Dia buat, laki aku ada dah. Laki aku ada dah. Dia main gitu. Bunyi lebong tau. Tak apa jadi nangis. Tak? Walak-walak ada. Malam 7, habis orang seligah lepas ratik, ada apa-apa lagi. Mak, waktu beg buku bank ayah mak nak kira. Tot nak. Mak boleh 260,000 ni. Nampak? Tu lah. Pas 4 bulan 10 hari nikah dengan Tok Imam semayang-mayang. Tak apa-apa lalu. Kita berjelai dalam ni. Marabbuka wa man nabiyyuka. Tak ada sedekah, tak ada jariah, tak ada wak surah, tak ada madrasah. Tak ada apa-apa. Dah tinggal benda. Tinggal karaoke. Nampak? Home theater 46 inci. Tu dah pakai rawat tu. Raket badminton 6 bilah. Kasut bola lap pelata. Ada pakai rawat belaka. Tak ada wak, tak ada wak surah pun ada. Ada. Tak ada sedekah wak rumah anak yatim, tak ada. Balik awal. Ni wisudah. Sebelum mata kita tutup untuk kali yang terakhir. Dan mereka itu pandangkan harta-harta dunia ini bila dipisahkan maka membawalah kepada rugi masa hendak membaikkan bekal akhirat. Kita bertikat tidaklah dibawa ke sana melainkan 3 lapis kain kafan. Kerana ada banyak gak soalan ni. Ya. Hukum negah kubur orang bukan Islam. Macam dia apa benda ni, potong rupuk di atas jerat. Apa yang telah difatwakan oleh beberapa orang mufti tanah Melayu ni, hukumnya tidak haram. Tidak haram. Negah kubur saja tidak haram. Yang tak bolehnya buat nisan orang jerat tu tak boleh. Itu telah difatwakan haram. Tak boleh. Buat binaan-binaan begitu tidak boleh. Kalau benda bersih ni dia masuk perintah yang umum, kita boleh bersih. Bukan kita niat nak memuliakan ni, mayat orang kafir tak bersih saja. Nampak? Tak ada salah. Setengah ulama saja kata makruh kerja lagi tu. Adapun libat dengan buat mozaik, buat bentuk apa semua ni, jerat ni hukumnya haram. Boleh tak kita sambut hari lahir, birthday tanya. Hari lahir kita. Hukum menyambut hari lahir ini tidak ada warid di dalam mana-mana hadis. Maka kita buat jadi satu bid'ah. Tetapi bid'ah itu tengok dulu. Tengok pula. Kalau ada perkara-perkara yang dilarang, maka bid'ah yang khabisah. Apa makna bid'ah? Apa dia kata bid'ah? Kerana tidak ada dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Buat lagu tu. Yang tidak ada contohnya daripada Nabi, dikira bid'ah. Ada tak buat perkara-perkara yang haram masa buat sambut birthday tu, hari lahir, ada panggil penyanyi begitu begini, capur laki puang, maka bid'ah yang haram. Itu. Tapi kalau dia buat tu tak ada haram, bukan benda yang molek. Memperingatkan hari lahirnya, genap dah dia hari ni dah 57 tahun umpamanya, isteri dia baru 53. Maka dia pun buatlah solat hajat, buat doa selamat. Bid'ah juga bila sampai hari lahir. Tetapi
tidak salah pada syarak. Dia gitu. Jangan tiru orang kafir. Nah, kalau nak buat betul tak ada suruhan tapi tak ada salah kalau buat doa selamat. Nah, dah anak kita ni birthday anak, buat doa selamat, baca doa, buat semayang hajat, minta budak ni jadi baik, jadi juruh ke apa. Tak ada apa, birthday lagu tu tak ada salah. Bukan boleh pahala dah pula. Buat boleh pahala bukan kerana sambut birthday, boleh pahala kerana buat benda-benda kebajikan seperti itu. Bersedekah. Hari ni hari lahir aku ni yang ke-40 ni, kita bersedekah. Nah, umpamanya boleh pahala. Ni siap nyanyi, ngebuh liling, bodoh. Buliling 60 batang toki birthday tu 68 batang. Happy birthday to you. Tu daripada barat, jangan ikut barat, diikut benda-benda yang memberi manfaat, kemajuan, kecanggihan, perubatan dan tak apa ikut tu. Teknologi boleh, adat apa tak ikut adat. Boleh tak kita belaga ayam suka-suka? Dan apa hukum jual ayam laga? Mana boleh laga ayam suka-suka? Tak boleh, hukumnya haram laga suka-suka. Melainkan tidak menyakitkan ayam. Boleh. Umpama di pala ayam tu dia buah macam main boxing. Jadi belaga tak sakit sikit. Kuku-kuku ni dia buah lepas buspang belaka. Tak apa, tak sakit sikit pun. Elak yang kata haram tu jadi luka darah-darah, nyanyi ke ayam, menzalimi binatang. Batu Nabi cela dan laknat orang yang melaga binatang. Hukum jual ayam laga haram. Al-umuru bimaqasidiha. Gitu kaedah dia. Kerana apa? Tujuan ayam ni untuk buat belaga. Bila belaga benda yang haram, maka jual haram. Tapi orang tu mari beli ayam laga kerana kenang comel. Dia bagi belaga ayam comel, tengok taji serta. Oh, comel ayam ni, ayam laga ni biar saya beli 1000. Dan orang ambil ni, awak Tok Imam kan, dari saya dah buat belaga nak tengok kenang comel. Tu baru boleh jual. Berarti binatang yang haram dimakan kita boleh jual. Kalau bukan untuk tujuan dimakan, boleh. Tapi kalau tujuan untuk dimakan, haram kita jual. Kita jual babi Cina nak makan babi, haram jual. Tapi kalau kita jual kucing kerana orang nak beli kucing comel, bukan nak makan kucing singgang dah, maka hukumnya harus jual. Walaupun binatang kucing haram dimakan, dia tengok tujuan penggunaan. Nampak? Apa hukum seorang majikan yang tidak membayar gaji pekerja? Dah ayah tanya dah, haram lah. Gini tanya kau. Apakah Islam membolehkan umatnya menjawab salam orang kafir seperti yang dikatakan oleh Mufti Perleh? Ya, boleh jawab salam orang kafir, tetapi tidak sebagaimana jawapan kita sesama Islam. Nampak? Adapun jawab sama seperti orang Islam, hukumnya haram. Orang kafir bersalam, Assalamualaikum, dia Waalaikumsalam, haram. Dalil haram sabda Nabi SAW, iza sallama alaikum al-yahud wal nasara, apabila memberi salam ke atas kamu, mengucap salam Assalamualaikum ke atas kamu oleh orang Yahudi dan Nasara, fakulu alaikum. Nabi kata fakulu, hendaklah kau kata alaikum saja. Jadi jelas daripada hadis ini, ulama kata bila orang kafir beri salam, tak boleh jawab waalaikumsalam, tak boleh. Assalam min asma'illah, salam daripada nama-nama Allah. Salam adalah makna doa. Walaupun assalamualaikum tu dia khabar, dia isim mubtada khabar, tapi makna insya, makna doa, makna ya Allah ya Tuhanku, berilah keselamatan dan kesejahteraanmu kepada orang ini. Mana boleh kafir. Kita jawab dia waalaikumsalam, begitu juga wahai Allah, maka balaslah kepada kafir ini selamat dan sejahtera. Mana boleh. Alaikum saja, fakulu alaikum, jelas. Tak boleh jawab waalaikumsalam. Nak manda-manda lawan Nabi, jangan. Wa ma atakumur rasuluh fakhuzuh.
Apa yang Nabi yang bagi buat datang, ambil situ dah. Nabi khabar dah kan, iza sallama alaikum al-yahud wan nasara faqulu alaikum. Jawabnya alaikum saja. Ingat tu, alaikum saja. Dah, jangan lebih pada tu. Apakah hukum memakai cincin emas putih? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau pakai kerana kesombongan, kehebatan, kerana harga mahal, hukumnya haram juga. Tapi atas dasar logam tu logam bukan emas merah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW pada hadis-hadis yang zahir itu, maka ada ulama mengatakan tidak haram. Nah, jadi berlaku kesamoran pada hukum emas putih ni. Boleh tak kawan dengan bukan mahram di sekolah, di pejabat, di kampung? Perempuan yang bukan mahram tak boleh buat kawan yang berlainan jantina. Nampak? Apa tak kawan lagu tu? Yang bolehnya muamalat yang diharuskan syarak. Nampak? Atau urusan pekerjaan, atau urusan jual beli, atau urusan mahkamah, kesaksian dan sebagainya, itu lain lah. Nah, mana boleh kawan? Nampak? Dan ni siapa ni yang apa? Ni pula ni dia belah kereta dua orang. Kawan-kawan. Nampak? Tak boleh kawan gitu. Nak nikah, lepas tu baru kawan. Di Islam dia gitu, dia kawan dulu, jahiliah kafir barat. Nah, mana boleh saing godong itu? Tak boleh. Orang perempuan tak boleh kawan dengan orang lelaki tak boleh kawan dengan orang mana-mana perempuan. Dan yang tegar tu kenal, boleh ya. Bukan berkawan, takat kenal. Berapa kenal? Hidup belakang rumah. Jumpa dengan yang lain tegar. Macam mana? Mai pasal dah. Tu lain, tu bukan kawan orang panggil. Kawan, faham tak? Bila berkawan banyak hal. Tanya makan nak pergi laut dia hari ni, tu orang kawan. Nak? Tak boleh. Di pejabat tak boleh kawan. Tak boleh kawan pejabat. Dia tu orang ramai buat, barang salah, ikut apa? Barang salah. Dah urusan pejabat tu, urusan pejabat, bukan kawan. Islam ni gitu. Tidak langgar, tengah-tengah benda yang tak boleh nak gerak sangat, dia pelanggar. Nampak? Paksa kena berhubung. Ada boleh kan? Atau urusan jual beli, atau urusan mustahak. Bukan kawan. Boleh kawan dengan bini orang ni, kawan dengan bini orang. Kawan dengan orang. Tak boleh. Dah tegar lain, bukan kawan. Tak boleh. Dia tanya kawan. Hari tanya tegar lain. Boleh kita jelas bab tegar. Tegar tengok tegar ke, ada tegar harus pada syarak. Ni tengok ada orang puan jiran dia mari, dia bawa anak berendek. Ramai bawa. Takat tu dah. Tegar gitu haruslah. Jangan tegar yang tidak harus. Tegar. Tu tak boleh tu. Dak apa dak mesej telefon bukan mahram. Tak boleh gak. Tengok atas tujuan. Benda darurat boleh kabur. Benda hak tak dapat tidak, benda hajat, benda keperluan. Kita telefon nak kabur ke ayah dia, ayah tak balik. Jadi kita pesan ke anak dia. Anak dia tak nak dara, pesan dengan kadar segera lah. Jangan panjang-panjang cerita pula. Dengan kadar yang segera, dengan apa, dengan bahasa yang ringkas. Dia gitu. Kaki ayah balik kabar dah, kata bil duit dia tinggal kedan. Tu lain. Benda mustahak lagi tu. Jangan panjang-panjang sangat, pendek-pendek je. Ayah balik kaki tu, suruh pergi ambil borang buat Islam. Dah ni kalau main mesej kan ada apa-apa. Mesej kan buat benda tu. Puan jawab duduk saja. Dah. Duduk saja ke dot. Banyak pula. Ni pula tak percaya, marilah. Gitu pula. Faham? Takut dengan motosikal, tak apa-apa. Bagi patah, selesai dinu. Jadi ambil gunah, mak gunah, ikhfa hakiki tu bi-bi. Tak. Hukum mesyuarat antara laki-laki dan perempuan dan hukum kelas campur laki-laki dan perempuan tak boleh. Kalau boleh dah sama Rasulullah. Dah orang buat tu bab lain ni hukum. Tak boleh mesyuarat ni puan laki puan mesyuarat apa?
Nah, benda-benda yang penting. Sahabat pergi jumpa dengan isteri Rasulullah belakang hijab, min warai hijab, kan depan. Nah, benda penting musyawarah negara, hal negeri, hal hebat, hal besar, hal kuhakan, ada hijab. Sekolah tak boleh gitu. Sistem tu bukan sistem Islam. Sistem Islam kita tengok pondok. Nah, dia bozing perempuan suku, laki suku. Tak ada siapa gitu. Tu pun ini jadi langgar. Madrasah kalau lama jadi langgar. Nak jadi macam ke sekolah dah. Tak apa comel. Nah, kita tengok naik elit tani ni. Tak usah kata nak nampak orang, bayang tak nampak. Ada apa 400 orang pelajar. Bayang ada. Bunyi suara. Bunyi gitu ke? Macam Mr. Bean. Orang tak apa. Tu cara Islam. Nah. Ni sekolah ni al-Yahud wan Nasara. Milah dia, cara hidup dia. Dia tahu ada perintah hijab, haram mukhalatah antara lelaki dan perempuan dalam Islam, maka cara nak rosakkan angkat hijab. Capu lelaki puang di pusat pengajian, di kolej apa semua, sekarang jadi penuh habis. Tidak ada lagi sifat segan, malu antara lelaki dan perempuan, tidak ada batasan. Sekarang biasa. Bila biasa, tak ada apa-apa. Boleh mari rumah dah. Apa dia lelaki mana mari rumah? Kawan universiti dia. Ngak ke apa dia? Tidur dua malam kawan universiti. Faham tak? Boleh mari tidur rumah. Anak kita anak dara. Nak? Hak tu guna. Boleh mari di rumah. Raya dah boleh mari. Boleh mari anak dara kita. Dah boleh tebik layang. Kalau tebik layang, kita ibu ayam. Dia gitu. Dah kata boleh mari di rumah. Mari di rumah. Nak minta anak kita boleh. Mari nak tengok anak kita. Mari. Boleh. Dah mari jalan saja. No way man. Tak boleh. Cakap orang putih sikit pasal kemarin makan burger. Dia gitu. Dia gitu. Kan Nabi pesan dah, bila kamu berasa berkenan nak berjodoh dengan seorang perempuan, maka fal yanzur ilaiha. Baru boleh. Bawa dia perintah. Maka hendaklah kamu pergi lihat akan dia. Dah raya boleh dah. Berjabat-jabat salam, minta-minta maaf no. Dah mana perintah fal yanzur ilaiha? Tak ada lah. Dah boleh dah. Nah, sebab tu sekarang cara hidup kita, menangkah hak kita cara barat. Dah puas dah, tak kening. Dah. Sampai atas belakang orang naik baru nikah. Orang dulu dah berasa nak nikah, tengok rumah ni ada anak dara tak? Ada anak dara, pergi naik minta. Nak pergi tengok saya ni nak ada hajat besar. Nak dengar kabar sini ada beberapa kutung bunga. Dulu kalau ada sekutung hak kenal di hati nak petik, saya ni kumbang. Tak? Gitu dulu. Patut anak dia pun tu biar duduk jauh sikit. Dia pun tengok telinga cukup dua belah, lubang hidung dua, molek. Boleh tengok muka dengan pergelangan tangan. Tak puas hati, kiring utusan perempuan. Boleh pergi tengok. Hak mana hak lebih pada tangan, lebih pada muka. Nak tengok kat lain atas belakang. Nak tengok atas belakang tak lagi ke, takut bahan kurat ke apa. Boleh pergi tengok tak? Kata kita wakil. Boleh, wakil perempuan boleh pergi tengok. Boleh selok peti. Boleh tengok tekok, boleh tengok dada, tengok pusat dalam tak boleh tengok. Boleh. Tapi perempuan Nabi pernah pesan kepada seorang wakil untuk tengok orang perempuan. Nabi kata syammi faha, hendaklah kau cium bau mulutnya. Suruh orang tu ranga mulut, hak ni pun cium. Gitu. Dan boleh kalau anak dara kaki mamah petang rebah keluling tu. Faham tak? Wa syammi ibtaiha, ni hadis Nabi. Bukan Mu'jam Tabarani. Dan hendaklah kau tolong cium bau ketiaknya. Suruh anak dara tu akak tiak. Akak kan tiak pasal wakil suruh cium. Dan oleh akak rebah selepong. Dengan tuan rumah rebah. Ni maknanya ada percampuran lagu tu. Bila campur jadi sekarang dah kenal baik dari sekolah, baik pula di luar sekolah. Ada perjumpaan sambungan pula. Jadi budak-budak sekolah ni penuh janang habis. Main dia patah ada dini pula, gendong tak ni pula. Banyaklah tuition lah ke. Kelas tambahan dia panggil.
Tak? Suami tak ingat masa berkelahi dengan isterinya, adakah sudah lepas cerai atau tidak? Tak ya tu. Tak tu dah. Dia bala mu kata aku kata kamu mu sepak aku terajam mu pelangki aku jet atas dada. Nah, mu pelakon waktu gili aku pelakon kereta. Lalah. Jatuh talak dak lagi Aku lapar ke dak Tak tu. Al aslu al adamu. Asal tak ada lagi. Kerana asal sebab dengan nikah dulu. Faham? Sok tentang cerai. Aku lapar cerai ke tak lagi Aku lapar cerai ke tak lagi? Dia tanya pula bini dia. Tadi masa kita bala abang lapar cerai. Tak ingat sekarang. Pasal kita masa tu masuk atu. Kata. Tak. Nampak? Ni ada sekerak lagi atu tu. Sok semua lah. Sok ni sama berat lah. Nampak? Jangan berat belah lapar. Jatuh tu. Atau rasa berat belah tak lapar, ada sikit je belah lapar. Hak tu dak tu. Berat belah aku lapar dah di jatuh. Dan ni sok. Tidak ingat sok lah. Idrakul mustawi bainal amraini, mendapatkan sama bagi dua pekerjaan. Jatuh talak ke dak lagi? Jatuh talak ke dak lagi? Lapar ke dak? Lapar ke dak? Dak. Dah. Kalau suami ragu-ragu adakah sudah 2 kali cerai atau sudah 3 kali cerai, nak kira berapa? Aku jatuh 2 ke 3? Jatuh ke 2? Hukum 2. Ambil belah sikit dulu. Nah, memang dia jatuh talak tadi. Tapi aku kata 2 ke 3, sedap sekali-kali dah. Nah, pasal awal sangat tadi. Lepas tu dia mari dah ingat pula. Nah, maka hukumnya 2. 2 ke 3, 2 saja. Kalau bercerai dah, anak ada ramai, berapa orang tinggal dengan ibu? Dia gini, kalau tidak ada masalah apa-apa, maka semua anak yang belum berumur 7 tahun duduk dengan ibu. Nampak? Belum genap 7 tahun, semua duduk dengan ibu, ayah beri nafkah. Bila bercerai. Mana habis dah lah. Tu hadanah je. Tetapi bila yang mana-mana yang 7 tahun dan ke atas, mereka ini diberi khiyar, pilih nak duduk dengan mak, duduk dengan ayah. Tak? Begitu juga yang kecil ni, bila siapa umur 7 tahun pergi semula kepada qadi. Nak duduk dengan ayah atau duduk dengan mak? Nah, qadi tanya ke ayah, tanya budak. Kalau budak tu tunjuk tang ke ayah, duduk dengan ayah. Budak tu tunjuk tang ke mak, tak cakap, tunjuk ke mak, duduk dengan mak. Budak tu tunjuk kedua-dua, nikah semula. Bayar apa? Faham tak? Tapi kalau budak tu tunjuk ke qadi, tak duduk dengan qadi tu. Nah. Adakah boleh atau tidak orang sembahyang jamak dan qasar sekiranya ia kerja tetap dalam jarak perjalanan yang cukup syarat? Jawab lagi. Jawab dah. Jawab dah ni. Saya terlupa bayar fitrah bila teringat sudah masuk bulan Rabiul Awal. Nak bayar bila? Bayar selalu masa teringat. Jika wujud asnah. Kerana dikira zimah. Jadi tanggungan kita. Tak ingat walaupun lepas hari sekalipun, ingat tu bayar selalu. Nah, kita lupa sungguh. Istighfar banyak-banyak, ambil nilai zakat, pergi bayar. Nah, jangan tunggu Ramadan tahun depan pula. Tak ingat pula tahun depan. Bayar selalu. Cari orang asnah yang layak terima. Nah, kalau kata munasabahnya harta kita ni ada RM50 saja. Cari seorang orang miskin, bayar selalu. Nah, betul ke cakap orang kalau budak-budak nangis tengah garik kena ganggu hantu syaitan? Betul kan? Nampak? Betul. Kerana ada sebut di dalam kitab-kitab hadis, syaitan yang ganggu budak-budak ni nama dia Ummu Sibyan. Ummu Sibyan. Sibyan ni budak-budak lah. Ummu tu mak budak-budak. Dia berahi main budak-budak. Dia tina. Tengah-tengah garik, batu Nabi suruh tutup pintu. Nampak? Dalam kitab Azkar An-Nawawi sebut hadis ni. Garik, tutup pintu. Jangan buka. Lepas maghrib habis dah gelap dah tanah, nak buka balik dah. Tak ada masalah.
Tak, masa maghrib tu tutup semua tingkap dan pintu. Dia gitu. Mengikut mazhab Syafi'i, sekiranya seorang laki sentuh wanita tanpa nafsu, maka wuduknya tidak terbatal. Mana pula tak batal? Batal lah. Yang tak batal mazhab lain. Dah 5 minit lagi. Dah? Banyak gini. Apa hukum memotong kuku dan rambut dalam keadaan haid orang perempuan? Hukumnya harus mengikut pandangan jumhur ulama, dan inilah pendapat yang paling kuat. Walau bagaimanapun setengah ulama fiqh mengatakan makruh, tetapi dalilnya tidak kuatlah. Dalilnya tidak kuat. Istidlalnya itu tidak ada sandaran yang kuat. Pandangan jumhur ulama, pandangan yang lebih kuat, iaitu tidaklah makruh, harus memotong kuku dan rambut atau bulu-bulu badan ketika dalam haid, kerana tidak ada warid larangan dalam hadis-hadis yang sahih maupun hasan. Tak ada. Yang ada larangannya motong kuku, gunting rambut misal, orang yang nak berkorban bila masuk 1 hari bulan Zulhijjah, maka janganlah potong kuku, janganlah potong rambut. Itu ada hadis. Macam mana mengenai zakat jika bayar zakat terlebih dulu sebelum tiba masa bayar zakat? Hukumnya sunat. Bayar awal hukumnya sunat. Sunat kita bayar awal. Tak sampai masa pergi bayar dah zakat. Bagus kan? Dapat pahala lebih. Boleh jelaskan apa hukumnya sekiranya agama Islam diberi istilah Islam liberal, Islam sekular, dan yang terbaru Islam hadari? Tidak salah kita letakkan label Islam di depan, belakangnya tambah dengan liberal, kerana nak memberi penerangan kepada orang supaya orang faham dan orang tidak terpedaya. Kerana benda-benda ni kalau kita tak terang, kita sebut puak-puak liberal saja. Ada orang yang masih tidak faham, tetapi bila Islam liberal, orang yang mengaku Islam puak ni tetapi sesat. Nampak? Seperti mana kita diharuskan berkata umat Nabi Muhammad sesat. Boleh? Umat mana? Umat yang sesat. Boleh kata gitu. Bukan nak hina Nabi Muhammad. Nabi sendiri yang kata umatku berpecah pada 73 kaum, 72 umat aku sesat. Jadi bila kita kata Islam liberal, bukan maknanya Islam yang benar itu jadi liberal, tidak. Tapi nak mengenalkan satu golongan baru, golongan yang mengambil benda-benda yang bercanggah dengan Islam tetapi diterima oleh kebanyakan masyarakat. Walaupun salah, maka itu dikatakan ajaran Islam liberal. Benarkah ada fatwa Dr. Yusuf Qardawi mengatakan tahi air kecil binatang yang halal dimakan adalah tidak najis? Minta penjelasan. Masalah fatwa Dr. Yusuf Qardawi ni bukan semualah untuk menjadi amalan kita. Dia fatwa Dr. Yusuf Qardawi ni contemporary, faham tak? Dia lebih sesuai untuk masalah fiqh mudah. Jadi kita nak mendalami fiqh mazhab. Nampak? Kita ni mengikut fiqh mazhab Syafi'i. Ulasan-ulasan yang dibentangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama besar. Memang dia seorang ulama, tapi sebenarnya objektif dia, tujuan dia untuk secara mudah difahami oleh kebanyakan umat Islam, bukan untuk kita mendalami cabang-cabang fiqh. Sebab itulah dia ni tidak banyak memperhalusi dalam masalah fiqh. Sebab tu sesuai pandangan Dr. Yusuf Qardawi oleh umat Islam di Amerika dan di Europe, kerana lebih mudah orang-orang barat masuk Islam. Mereka lebih sesuai dengan kitab-kitab Al-Qardawi dan seumpama. Takkan dia nak mengaji i'anah, nak mengaji kitab Sabil Al-Muhtadin, berkarut-karut masalah. Jadi sebab tu masalah ini popular di sana. Jadi sebahagian daripadanya adalah fiqh yang lebih mudah yang ditarjihkan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Nampak? Jadi kalau dia kata sebahagian daripada air kencing binatang yang halal dimakan adalah tidak najis, ini adalah cenderung kepada pendapat mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i, dan memang berlaku khilaf. Jumhur ulama berpendapat binatang yang dimakan sekalipun najis air kencingnya, tetapi ada satu kaul daripada mazhab Maliki kalau tak silap bahawasanya tidak najis. Kalau air kecing ayam, pasal ayam boleh makan umpamanya. Tapi bukan air kecing itu boleh minum. Tapi jumhur ulama
Jadi nak memudahkan urusan, biasanya Dr. Yusuf Qaradawi dia mengambil kaul-kaul yang mudah, dimasukkan di dalam kitab-kitab beliau. Waktu bukan dia kitab fiqh dia. Cuma nak memberi kemudahan memahami fiqh Islam secara mudah, tidaklah pada masalah-masalah yang dalam. Untuk orang-orang yang baru memeluk Islam, orang-orang yang baru cenderung kepada Islam. Nampak? Jadi kalau kita laga-lagakan dengan kaul-kaul dalam kitab fiqh mazhab, maka bercanggahlah. Lepas tu kita kena pandai main isu ni. Apa dalil sunat memakai kopiah dan serban? Saya pernah mendengar kuliah seorang mufti di utara tanah air mengatakan kopiah dan serban bukan sunnah, tapi adat budaya orang Arab saja. Mufti Perlis lah. Mufti Perlis ni. Baik, dia kata learning bukan pula sunnah Nabi. Nampak? Bukan sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi kopiah dan serban. Baik, dia ni siapa? Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah bagi Muhazzab, serban adalah sunnah Nabi. Nampak? Serban adalah sunnah Nabi. Al-Imam Az-Zarkashi sebut di dalam kitab Al-Burhan bahawa kopiah juga termasuk dalam sunnah Nabi. Al-Imam Suyuti sebut di dalam Syarah Asbah juga termasuk kopiah ini satu sunnah Nabi. Imam-imam besar Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam Mukhtasar Muzani bahawasanya serban adalah sunnah Nabi. Ni mufti Perlis siapa? Nampak? Jangan ikut orang lagu ni. Dia sangat orang yang sangat sombong sekarang. Dia tidak lagi sebut Imam Syafi'i, dia sebut Syafi'i saja tadi. Dia tak gelar imam dah. Dia panggil Syafi'i gitu je. Imam Ghazali dia tak suka, dia benci sangat, dia panggil Ghazali, budak Ghazali dia panggil. Dan kitab-kitab pondok, kitab lama dia suruh bakar. Nampak? Jadi orang yang mabuk lagu ni tak usah heran lah. Pada tengok dia duk cakap dalam bidang agama, baik tengok Undertaker. Sungguh boleh menyesatkan kita. Undertaker melalaikan kita je, tapi boleh menyesatkan kita. Bos lagi model. Kalau dia kata bukan sunnah Nabi yang sebelum daripada dia menjawab jawatan mufti, apa dia bakal serban? Dia kata sunnah adat orang Arab, dan mu bukan Arab, mu Melayu haprak. Bapa mu bakal serban? Yang mungkin bakal serban apa? Sebelum dia menjawab jawatan mufti, sekarang dia pakai songkok pasal dia menjadi mufti kerajaan. Tak ada masalah lah. Yang sebelum mu pakai songkok itu mu bakal serban kan? Dan yang mu kata bukan sunnah, dan mu ikut siapa? Apa mu ikut orang Arab? Mu bukan Arab. Maknanya balik belah bagi. Tak boleh nak ikut. Nampak? Bila nak ikut, cari orang cerah lah. Faham? Cari orang cerah. Ada pula bahasa Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada bahasa Ghazali itu. Tak? Imam kan? Mu siapa? Mu kelas mana? Doktor PhD bukan buat Al-Azhar. Buat pengajian sunnah, haram jadi mufti. Bukan kita tak fiqh. Kalau jadi mufti mengaji hadis, dia kena mengaji syariat, kena alim fiqh. Kalau jadi mufti, nak jadi tu imam, kena belajar buat fiqh, bab semayang. Jadi tu imam ni kursi Messi, jadi tu imam. Adakah yang terakhir lah, lain kita sambung lah minggu bulan depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu